يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam Jumaat Hari ini 17 Julai Jumaat. InsyaAllah hari ini sama lagi progres untuk program untuk hari ini. Semoga berjalan lancar. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ni nak saya untuk salat jemaah. Okay. Alhamdulillah hari ni selesai untuk 3 proses terapi bermula daripada OT bersama dengan Cikgu Haikal. Antaranya dia buat ujian tangan, berapa kekuatan grip yang ada. Lepas tu Allah Muhammad. Lepas tu dia suruh genggam macam genggam tahniah tu. Banyak kan. Lagi buka nut tu untuk plastik lah. Apa ni, buka dah pasang balik. Alright, lepas tu proses fizioterapi bersama dengan Cikgu Anis Suraya. Nama dah macam penyanyi kan. Tapi bukan penyanyi lah. Dia menyanyi untuk diri sendiri lah. Okay. Antara terapi yang dia buat, masukkan bebat di kaki. Lepas tu Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian dia suruh masukkan gelung dalam kaki, dan kaki bergerak masukkan dalam kon. Itu yang dia buat. Okay, tak sandbag atas kaki, kemudian masukkan dalam bekas. Dan ketiga, berjalan sambil pacak kaki untuk kiri dan kanan. Ya, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, sesi ketiga bersama dengan Cikgu Aiman. Cikgu Aiman bukan cikgu belakang. Okay, biasa lokomat. Besam, jalan ke depan, jalan ke belakang, betul, jalan mengiring kiri kanan. Dan ni Alhamdulillah dah siap-siap nak persiapan balik untuk solat Jumaat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Seperti saya iklan untuk proses jual beli rumah atau proses jual beli harta tanah jalan seperti biasa. Dan jual PT dan juga seperti yang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله.